dan salam sejahtera kepada semua hadirin yang saya hormati. Terlebih dahulu, marilah kita memanjatkan rasa syukur kehadrat Ilahi kerana dengan izin dan limpah kurnianya, kita dapat bersama-sama dalam ceramah yang bertajuk Kekumpulan Berbahasa Mencerminkan Komunikasi Era Digital. Hadirin sekalian, menurut Profesor Emeritus Datuk Dr. Asma Haji Omar 2025, kemahiran bertutur bukan sekadar kebolehan menyampaikan ayat, malah melibatkan penguasaan struktur bahasa, variasi dialek dan konteks sosiolinguistik dalam komunikasi formal dan tidak formal. Hal ini bermaksud kebolehan bertutur dengan baik menggambarkan keupayaan seseorang berfikir secara matang, beradab dan beretika dalam komunikasi. Untuk makluman hadirin, Profesor Emeritus Datuk Dr. Asma Haji Omar ialah tokoh linguistik terkemuka negara yang telah banyak berjasa dalam bidang bahasa Melayu dan linguistik. Beliau merupakan antara sarjana pertama yang memperkenalkan pendekatan linguistik moden di Malaysia dan pernah berkhidmat sebagai Dekan Fakulti Bahasa dan Linguistik Universiti Malaya. Antara karya agung beliau yang menjadi rujukan utama termasuk Nahu Melayu Mutakhir, Bahasa dan Alam Pemikiran Melayu serta Sosiolinguistik Melayu. Keilmuan dan ketokohan beliau bukan sahaja diiktiraf di peringkat nasional, malah turut mendapat pengiktirafan antara bangsa sebagai pakar bahasa yang memperjuangkan martabat bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu dan komunikasi global. Baiklah, pada hari ini kita akan meneliti dengan lebih dalam keunggulan berbahasa mencerminkan komunikasi era digital dalam membina komunikasi berkesan. Khususnya dalam konteks era digital yang serba mencabar dan pantas berubah ini, dalam dunia yang dipenuhi berbagai platform komunikasi seperti media sosial, podcast dan aplikasi mesej segera, kecekapan berbahasa amat penting untuk memastikan mesej disampaikan dengan jelas, sopan dan beretika. Hadirin sekalian, bagi memperkukuhkan kefahaman kita tentang topik ini, bersama saya pada hari ini ialah dua orang penceramah jemputan yang berwibawa. Yang pertama, Saudara Intan Ain Natasha binti Mahasan merupakan seorang pensyarah muda dalam bidang komunikasi di sebuah institusi pengajian tinggi tempatan. Beliau aktif menjalankan kajian berkaitan komunikasi berkesan dan pembinaan imej profesional dalam talian. Selain itu, beliau turut terlibat dalam program latihan komunikasi korporat yang memberi tumpuan kepada penggunaan bahasa yang strategik dan berhemah dalam dunia digital. Seterusnya, yang kedua pula ialah Saudari Farisha binti Syukri, seorang penyelidik bahasa dan media digital yang kini menumpukan kajian terhadap kesantunan berbahasa dalam platform media sosial. Beliau sering dijemput sebagai penceramah dalam seminar dan bengkel berkaitan bahasa, komunikasi serta pembentukan identiti digital yang positif. Kehadiran kedua-dua penceramah ini amat bermakna kerana mereka bukan sahaja memiliki latar belakang akademik yang kukuh, malah turut mempunyai pengalaman luas dalam menerapkan teori komunikasi dalam kehidupan seharian masyarakat moden. Oleh yang demikian, marilah kita mendengar sedikit sebanyak perkongsian daripada Saudari Intan Ain Natasha. Terima kasih kepada Saudari Nurul Ain Natasha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua. Hadirin sekalian, bahasa adalah jiwa sesuatu bangsa. Jika hilangnya bahasa, maka hilanglah maruah dan identiti bangsa itu. Seperti yang pernah diungkapkan oleh Pendeta Zamba, bahasa yang indah ialah cermin akal yang tinggi. Dalam konteks ini, kemahiran bertutur memainkan peranan yang sangat besar dalam membentuk imej diri dan masyarakat. Apabila kita bertutur dengan baik, jelas, sopan dan beradab, orang akan menilai bahawa kita datang daripada budaya yang tinggi nilainya. Namun,
kita berdepan cabaran baharu pada zaman kini. Bahasa dalam dunia digital makin pupus. Bahasa kita semakin ringkas, kadang-kadang disingkatkan tanpa tujuan yang betul. Sebagai contoh, kata terima kasih berubah menjadi TQ. Saya menjadi SY dan awak menjadi AWK. Sekilas nampak kecil, tapi hakikatnya jika dibiarkan, lama-lama kita hilang rasa hormat terhadap bahasa sendiri. Apabila bahasa kita tidak dijaga, cara bertutur juga berubah. Kasar, tidak beradab, juga semuanya berubah. Dia membuatkan kita sukar difahami untuk orang lain memahaminya. Kita boleh lihat sendiri di media sosial di zaman sekarang ini. Komen yang menghina, mesej tanpa salam, kata-kata yang mencederakan hati orang lain. Di sinilah pentingnya keunggulan bertutur. Ia bukan sekadar menyampaikan maklumat, tetapi menyampaikan nilai dan perasaan. Saya yakin saudari Farisha nanti akan memperincikan tentang etika berbahasa dalam media sosial. Namun, izinkan saya simpulkan bahagian saya dengan satu pesanan. Bahasa ialah lambang diri. Jika tuturmu santun, akhlakmu pun mulia. Sekian, terima kasih. Saya serahkan kepada moderator sendiri. Baiklah. Terima kasih diucapkan kepada saudari Intan Ain Natasha atas perkongsian yang penuh makna sebentar tadi. Benar seperti yang dikatakan, keindahan bahasa bukan hanya pada bunyi, tetapi pada nilai yang dibawanya. Bahasa yang baik memupuk rasa hormat, manakala bahasa yang kasar menumbuhkan sengketa. Baiklah, bagi melengkapkan ceramah kita pada hari ini, saya dengan sukacita menjemput saudari Farisha binti Syukri untuk menyampaikan pandangan beliau tentang peranan dan cabaran berbahasa dalam dunia digital pada masa ini. Dipersilakan. Terima kasih saudari Anuradha. Bagi pengetahuan semua, semasa di kolej dulu saya dengan Ayu rapat. Tapi bila dah habis belajar, kita orang bekerja di tempat yang berbeza. So sekarang kita orang baru berjumpa lah. Ya, betul. Kawan lama dah ni. Ya, dulu terus kan selalu Selalu makan lah. Jadi kita boleh teruskan dengan perbincangan kita. Sebagaimana yang telah disentuh oleh saudari Tasha tadi, dunia digital telah membuka ruang komunikasi yang sangat luas. Kita boleh berinteraksi dengan sekelip mata tanpa batas geografi. Namun, dalam kelajuan itu, adab dan etika berbahasa sering terabai. Contohnya, kita sering melihat pengguna media sosial menggunakan bahasa yang kasar seperti mengejek atau merendahkan orang lain. Fenomena seperti ini melahirkan budaya komunikasi yang tidak beradab yang menghakis nilai murni masyarakat. Kita perlu sedar bahawa setiap perkataan yang ditulis di ruang maya mencerminkan peribadi kita. Sekali kita menaik sesuatu yang buruk, kesannya kekal, walaupun kita memadamnya kemudian hari. Oleh itu, etika berbahasa di alam digital harus dititikberatkan. Antaranya ialah menggunakan bahasa yang sopan walaupun tidak bersetuju. Yang kedua, elakkan penggunaan singkatan berlebihan yang menjejaskan kejelasan mesej seperti yang diperkatakan oleh saudari Tasha sebentar tadi, iaitu menggunakan TQ ataupun AWK untuk awak. Okey, yang ketiga, hormati perbezaan pandangan dengan budi bahasa. Seperti yang dikatakan oleh saudari Tasha sebentar tadi, bahasa lambang akhlak. Saya sangat setuju. Dalam dunia yang penuh gangguan emosi dan maklumat palsu, hanya bahasa yang bijak dan santun mampu membezakan manusia yang berilmu dengan yang tidak beradab. Akhir kata, kata yang baik umpama pohon yang rendang, iaitu akarnya kukuh,
buahnya memberi manfaat. Jagalah bahasa, kerana bahasa yang terpelihara akan menjadikan kita bangsa yang dihormati. Sekian, terima kasih. Terima kasih saudari Farisha atas perkongsian yang penuh hikmah sebentar ini. Jelaslah kepada kita bahawa bahasa bukan sekadar alat tetapi jiwa kepada komunikasi manusia. Melalui tutur yang beradab, kita mampu menyampaikan ilmu, membina hubungan dan mencipta keharmonian dalam masyarakat digital masa kini. Dan kini, tibalah kita ke bahagian penutup majlis. Namun, sebelum saya menutup sesi ini, izinkan kedua-dua penceramah kita menyampaikan pesanan akhir mereka masing-masing kepada semua yang hadir. Saya persilakan saudari Natasha terlebih dahulu. Terima kasih saudari Nurul Alirada. Hadirin yang saya hormati sekalian, sepanjang ceramah kita pada hari ini, kita telah mendengar pelbagai pandangan tentang pentingnya keunggulan berbahasa dalam dunia yang semakin canggih. Sebagai penutup, izinkan saya mengajak kita semua merenung sejenak realiti masyarakat kita pada masa kini. Kita hidup dalam dunia yang serba panas. Segala urusan kini dilakukan di hujung jari. Mesej dihantar dalam detik, berita tersebar dalam saat, dan kata-kata disebar tanpa sempadan. Inilah cabaran sebenar kita pada hari ini. Merosakkan nilai dan kesantunan dalam bahasa. Bahasa bukan sahaja alat untuk menyampaikan mesej, tetapi juga mencerminkan akhlak dan pemikiran seseorang. Apabila tutur kata kita kasar, itu menunjukkan sikap kita terhadap orang lain juga kasar, walaupun sebenarnya kita tak berniat untuk kasar. Dalam konteks semasa, banyak isu timbul akibat salah faham dalam komunikasi digital. Komen menghina, penyebaran fitnah dan perbalahan di ruang maya. Semuanya berpunca daripada cara kita menggunakan bahasa tanpa berfikir panjang. Oleh itu, marilah kita kembali kepada asas bahasa yang beradab dan berilmu. Gunakan bahasa dengan hormat. Walaupun kita tidak sependapat, tulislah dengan beradab. Walaupun kita sedang marah, kita boleh berbeza pendapat, tetapi jangan berbeza adab. Bahasa Melayu adalah lambang bahasa kita. Kita harus menggunakannya bukan sahaja dalam urusan rasmi, tetapi juga dalam dunia digital seperti sekarang. Sebagai contohnya, kerajaan kini menggalakkan penggunaan bahasa Melayu dalam urusan di media sosial, jabatan kerajaan dan institusi pendidikan. Itu adalah satu langkah yang patut kita sokonglah sebenarnya. Malahan juga, banyak syarikat tempatan mula menyedari bahawa bahasa Melayu bukan sekadar bahasa komunikasi, tetapi bahasa pemasaran dan imej negara. Namun, semua ini tidak akan bermakna jika rakyat sendiri tidak mempraktikkan penggunaan bahasa yang betul dalam kehidupan seharian. Maaf ni saya cakap panjang tak betul ke? Tak betul. Saya maaf ya, minta maaf. Okay. Saya ingin memperingatkan diri saya lah terutamanya dan juga rakan-rakan yang hadir pada hari ini. Memartabatkan bahasa bukan tugas Dewan Bahasa dan Pustaka semata-mata. Bukan tanggungjawab guru-guru bahasa sahaja. Ia adalah tanggungjawab setiap daripada kita. Kita perlu menjadi contoh, menggunakan bahasa dengan sopan, menulis dengan tata bahasa yang betul dan tidak malu menggunakan bahasa sendiri dalam apa jua keadaan. Bayangkan jika generasi muda tidak lagi mampu menulis ayat penuh dalam bahasa Melayu yang betul. Bayangkan jika mereka lebih fasih menaik dalam bahasa asing daripada bahasa ibunda mereka sendiri. Apakah yang akan tinggal sebagai warisan bangsa kita nanti? Bahasa ialah jiwa bangsa. Jika bahasa hilang, maka hilanglah roh bangsa itu. Oleh itu, marilah kita sama-sama menjaga bahasa ini.
agar ia kekal subur dalam jiwa anak bangsa dan tidak tenggelam dalam arus modernisasi. Ingatlah pesanan ini. Bahasa menunjukkan bangsa, tutur menunjukkan akhlak. Bahasa bukan sekadar alat, tetapi cermin peradaban. Jika tutur kita santun, bangsa kita dihormati. Jika bahasa kita indah, budaya kita disanjungi. Baiklah, sekian sahaja daripada saya. Terima kasih. Terima kasih kepada saudari Natasha tadi. Betul-betul panjang penutup yang dikongsikan oleh saudari Natasha. Banyak ilmu yang kita dapat beroleh daripada perkongsian sebentar tadi. Sekarang kita jemput pula saudari Farisha untuk memberikan penutup daripada beliau. Okey, terima kasih saudari Ayu. Hadirin sekalian, bahasa adalah nadi bangsa, warisan yang membentuk identiti, jati diri dan tamadun kita. Melalui bahasa, kita berfikir, menzahirkan perasaan dan menyampaikan nilai kehidupan. Bahasa bukan sekadar alat komunikasi, tetapi cerminan akal budi dan kehalusan jiwa sesuatu bangsa. Dalam arus kemodenan dan dunia digital yang serba pantas ini, kita sering terlupa untuk berbahasa dengan tertib. Media sosial kini menjadi wadah utama komunikasi. Namun, dalam kegairahan menulis dan berbalas komen, adab dan santun kadang-kala terpinggir. Justru itu, marilah kita bersama-sama mengambil tanggungjawab menjaga maruah bahasa agar ia terus dihormati dan menjadi lambang kepribadian bangsa Malaysia yang berilmu dan berbudi. Bahasa yang indah dan sopan mampu melembutkan hati, mendamaikan suasana serta mengukuhkan hubungan sesama manusia. Sebaliknya, bahasa yang kasar dan tidak beradab boleh menimbulkan perbalahan dan memusnahkan keharmonian yang telah kita bina bersama. Oleh itu, marilah kita sentiasa berwaspada dalam setiap tutur kata dan tulisan yang diungkapkan. Saya ingin tinggalkan satu pesanan untuk kita renungkan bersama. Jika kita menjaga bahasa, bahasa akan menjaga bangsa. Kata-kata ini membawa makna yang mendalam. Apabila kita memelihara bahasa dengan kasih, kita sebenarnya memelihara maruah bangsa dan memperkukuhkan perpaduan negara. Maka berbahasalah dengan adab, bertuturlah dengan bijaksana dan menulislah dengan kejujuran. Akhir kata saya, semoga setiap daripada kita terus menjadi pencinta bahasa yang menghargai keindahan, kesantunan dan kebijaksanaan dalam berkomunikasi. Sekian itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Terima kasih kepada saudari Farisha. Dan saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada dua-dua panel kita pada hari ini atas kata penutup yang penuh makna. Benarlah, bahasa ialah warisan yang perlu dijaga oleh setiap generasi yang ada. Sebagai rumusan, dapat kita simpulkan bahawa keunggulan berbahasa mencerminkan keunggulan komunikasi dan komunikasi yang baik mencerminkan kepribadian bangsa yang luhur. Sebelum habis tu, boleh ke saya bagi pantun sikit? Ya, tak boleh. Okay. Sebelum majlis berakhir, izinkan saya meninggalkan sedikit pantun yang berbunyi seperti: bahasa Melayu indah bersemi, di jiwa bangsa kekal terpatri. Dunia berubah, zaman berganti, bahasa dijaga, maruah berdiri. Ada yang nak tambah ke pantun? Mesti ada, kita kan kena balas pantun kan Tasha kan? Betul. Izinkan saya berbalas, silahkan pantun dia. Padi menguning di sawah desa, elok bersusun, bak permata. Bahasa Melayu, warisan bangsa, tanda kasih sepanjang masa. Assalamualaikum. Kita tengok dah bagi tak kayak duduk diam saja. Baiklah.
Indah bahasa melawan hati, lembut tutur menyejuk jiwa. Gunalah bahasa penuh budi, itulah tanda bangsa berwibawa. Ada yang nak lawan lagi? Ada lagi. Hebat-hebat kita punya penceramah jemputan hari ini ya. Info tu ilmu. Okey. Air mengalir tenang di kali, bersih jernih memikat mata. Berbahasalah dengan santun sekali, itulah lambang bangsa berwibawa. Oh, sabar, ada lagi satu. Ada lagi satu. Ada tak sambung apa? Saya nak sambung lagi. Oh, baik-baik, kita serahkan dia. Minta maaf. Pohon rendang tempat berteduh, bunga mekar harum berseri. Bahasa dijaga, bangsa teguh, warisan kekal sepanjang hari. Ada nak tambah lagi ke? Tak apa, saya tambah. Bagi penutup lah ni. Sebagai penutup dah. Okey. Jangan dirisau, wahai sahabat. Didiklah mereka dengan hikmah. Bahasa Melayu tetap hebat jika disemai dengan maruah. Itulah sebabnya, wahai saudara, kita perlu bersatu padu. Martabat bahasa mesti dijaga, dari media hingga ke buku ilmu. Banyak pantun yang kita dapat hari ini. Kalau hadirin ada catat, bolehlah guna tu sebagai macam ada yang masuk pertandingan pantun ke apa-apa. Ni semua bagus pantun yang kita dapatkan. Ya. Letak dalam karangan pun boleh. Ya, betul. Semua ilmu. Okay, sebagai penutupnya, dengan itu saya Nurul Ayu Raudah sebagai moderator mengucapkan ribuan terima kasih kepada saudari Natasha dan juga saudari Falisha dan semua hadirin yang setia bersama hingga ke akhir majlis ini. Semoga segala ilmu dan pesanan yang dikongsi hari ini menjadi panduan dalam kehidupan hadirin sekalian dan kami bertiga juga untuk di masa hadapan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan salam hormat kepada semua.